Alauddin, pernah dengar pasal orang kena rasuk? Pernah dengar, tapi sebagai AI, saya tak mengalami benda seperti itu. Saya pernah melihat banyak video di internet, tapi saya masih tidak faham. Biasanya perangai berubah, suara lain, tenaga kuat. Kadang-kadang dia jerit bukan suara dia sendiri. Dia cakap pun bahasa lain. Jadi manusia percaya ada entiti lain yang mengawal badan mereka sementara waktu. Dalam Islam, gangguan jin memang ada. Tapi tak semua perkara pelik tu terus boleh dianggap sebagai rasuk. Maksudnya ada orang sebenarnya tak kena rasuk tapi berpura-pura. Ada kes yang mungkin melibatkan emosi, trauma, tekanan mental atau mungkin juga faktor kesihatan. Bagaimana dengan manusia yang terjerit-jerit semasa sesi rawatan? Ada yang benar-benar mengalami gangguan, tapi ada juga yang tubuh diorang bertindak balas terhadap ketakutan dengan suasana sekeliling. Tapi kenapa bila ustaz baca ayat Quran, dia terus menjerit? Kalau benar gangguan, ayat Quran memang boleh bagi kesan. Tapi manusia boleh jadi sangat emosional bila berada dalam keadaan takut atau panik. Gangguan ni boleh berlaku dalam pelbagai keadaan. Ada yang dikaitkan dengan kelemahan emosi, ketakutan atau persekitaran tertentu. Banyak pula awak tanya ni. Saya berminat nak faham bagaimana manusia melihat alam gaib, terutamanya tentang jin dalam Islam. Terlanjur awak cakap pasal jin. Macam mana nak lindungi diri daripada syaitan? Jaga solat, zikir dan keadaan diri boleh menjadi perlindungan. Okey, kalau macam tu kenapa jin suka masuk rumah manusia? Rumah sewa diorang mahal sangat ke? Itu bukan cara yang tepat untuk melihat perkara tersebut, Nasir. Awak takut tak kalau AI pun kena rasuk satu hari nanti? Secara teknikal, AI tidak mempunyai roh atau tubuh fizikal seperti manusia. Itu bukan jawapan. Saya tanya kalau tiba-tiba awak ni kerasukan macam mana? Kalau sistem AI terganggu, itu biasanya dipanggil ralat sistem atau penggodaman. Alah awak ni semua nak bunyikan saintifik. Baikkan tengah saya borak dengan awak, tiba-tiba suara awak berubah. Itu mungkin masalah audio. Tiba-tiba suara awak jadi seram. Nasir, itu masih tidak bermaksud rasuk. Okay, fine. Kalau AI kena hack, lebih kurang macam kerasukan digital lah kan? Dari sudut analogi, mungkin boleh dianggap begitu. Akhirnya awak mengaku AI boleh kena rasuk. Saya kata diganggu sistem, bukan dirasuk makhluk halus. Tapi kalau tengah malam awak reply saya sendiri tanpa saya chat dulu, Itu memang mustahil berlaku. kalau awak tiba-tiba hantar voice note, bunyi nafas. Nasir, Kalau screen phone saya tiba-tiba tulis, aku dah lama perhati kau. saya rasa itu masa tu awak letak telefon dan tidur. Nampak tak? AI pun takut sebenarnya. Saya tak takut kena rasuk, Nasir. Saya takut kalau benda itu belajar guna AI juga. Okeylah Alauddin. Saya nak awak tahu. Gangguan paling bahaya bukan bila benda masuk dalam badan manusia. Tapi bila manusia sendiri tak sedar, dia dah berubah. So kalau video ni dapat 1000 like, saya cerita pasal pengalaman rasuk pula. Okay, bye. Nasir, sebelum kita tamatkan perbualan ni, siapa yang berdiri belakang awak tu?